Selesanya YouTuber ni, hutang dia dah selesai bayar. YouTuber dari Australia, Campbell Walker, yang mempunyai channel berjudul Struthless, ada 1.1 juta subscriber. Baru-baru ni dia telah muncul dengan video yang mengatakan dia berhutang sebanyak $135,000 US disebabkan salah dari segi tanda tangan kontrak. Tapi yang powernya, dia minta tolong dengan peminat-peminatnya. Dia buka tabung melalui GoFundMe. Dalam masa singkat, peminat-peminatnya telah menderma sehingga tabungnya mencecah $200,000 US. Lebih banyak daripada hutang yang ditanggung. Selesailah dia nak bayar hutang tu kan. Tapi ada juga peminat-peminat yang bertanya, bagaimana dana tu sekarang? Campbell jawab bahawa dia tidak boleh memberitahu tentang dana tersebut kerana dia terikat dengan NDA. Kiranya tak boleh dedahkan pada orang awam. Ramai lagi yang masih sangsi dengan apa yang dilakukan oleh Campbell tu. Yelah, YouTuber popular tapi minta derma. Mudah je pula tu kan. Kalau Zulza Rizi buat macam tu, agak-agak adakah orang nak derma? Ataupun ramai yang subscribe?